Drama yang ke-9 untuk 30 hari 30 drama sepanjang Ramadan tahun ni. Ini ada satu drama dengan pelakon A-list yang hebat. Okey, jom. Bida'ah korang boleh stream ataupun download dekat aplikasi Viu sekarang. Dilakonkan oleh Faizal Hussein, Fatah Amin, Rina Diana, Fazlina Ahmad Daud, Vanida Imran dan ramai lagi pelakon hebat. Mengisahkan tentang Baiduri, lakonan Rina Diana. Dia dipaksa oleh kalsum mak dia, Fazlina Ahmad Daud, untuk join satu kumpulan agama Jihad Ummah yang diketuai oleh Walid, lakonan Faizal Hussein. Baiduri ni nampak ada sesuatu yang tak kena dengan kumpulan ni, especially tentang perkahwinan dan ajaran rohani kumpulan ni. Kembalinya Hambali, anak kepada Walid ni daripada Yaman, lakonan Fatah Amin, memberi sinar kepada Baiduri ni untuk selamatkan diri. Kalau korang nak tahu kesudahnya, korang boleh tonton drama bersiri 15 episod ni dekat Viu sekarang. Itu saja untuk hari ni. Esok dah 10 hari Ramadan. Esok drama yang ke-10 untuk 30 hari 30 movie sepanjang Ramadan tahun ni. Jumpa esok. Bye.